Lia, ini bukan jalan terbaik, Lia. Mungkin bukan pada abang. Dengan dia inilah jalan yang terbaik. Ya, abang tahu. Dah tak ada dah kata-kata untuk abang pujuk. Tak ada janji untuk abang bagi. Sebab abang tahu tu semua dah tak terkesan ke hati dia. Sayang. Benar, abang. Abang tahu. Dia dah benci dengan abang. Kalau boleh buka abang kuliah, tak nak tengok lagi dah. Tapi tolonglah abang, Lia. Dia pun nak minta tolong dengan abang. Boleh tak? Jangan guna anak-anak untuk kepentingan diri abang. Lia, dengar dulu apa abang nak cakap ni. Tolong kesiankan Lia, abang. Dia rayu dengan abang. Bagilah Lia cari kebahagiaan Lia. Dia dah lama hilang. Tolong izinkan Lia pergi, bang. Lia minta maaf. Sebab Lia jadi manusia hipokrit. Dia berpura-pura terima abang hari tu.